Semalam saya datang ke bazar ini sahaja nak melawat kawan saya, Abang Belut. Dan dia pula belanja saya air balang. Lepas tu, jalan-jalan nak cari makan. Terjumpa nasi ayam ini. Nama dia pun cute. Inilah dia, Pak Chicken. Macam pakcik ayam. Wah, nampak dia menarik roasted chicken sini. First time nak cuba nasi ayam dari bazar Ramadan. Lagi menarik, beli 3 percuma 1. Ngam, terus beli 3+1. Bagi saya lebih murah dan berbaloi dengan promosi ini. Perut dah lapar, makan je dalam kereta. First kena tuangkan semua kicapnya dulu. Lepas tu kena cuba nasinya. Wah, nasinya saja dah sedap. Boleh je makan begitu saja. Inilah baru nasi ayam. Terlalu fokus kat nasi, terlupa pula ayam. Okey, biar saya cuba cili dengan ayamnya pula. Wah, ini betul-betul sedap weh. Roastingnya just nice sebab daging ayam masih tender and juicy. Cilinya rasanya seimbang dan tidak terlalu cair. Just perfect for me. So far bagi tekak saya, this is one of the best nasi ayam halal yang saya pernah makan. Saya baru tahu, sekarang kalau order GrabFood pun ada promosi 3+1.